Guys, video kali ni saya nak bagi korang reload pin Touch and Go. Nanti saya letak pin tu dekat kiri ataupun kanan video ni. Nanti korang tengok, okay, siapa dapat boleh hantar feedback dekat saya ataupun komen dekat bawah video ni. Tapi sebelum tu guys, sebelum saya nak bagi korang reload pin ni, saya nak ajar korang macam mana cara nak dapatkan kod unik dekat dalam plastik mi sedap. Jadi siapa yang terlepas tengok video saya 3 hari lepas, kita ada kongsi dekat korang, dekat dalam plastik mi sedap ni korang boleh dapatkan kod unik. Dan kod unik ni korang boleh guna untuk dapatkan spin. Dan dekat spin pula korang boleh dapatkan reload pin. Diorang akan bagi nanti secara random. So siapa yang tak pernah daftar dekat dalam website ni, korang boleh tekan link dekat bawah video. Nanti saya letak link video tutorial. Ataupun korang boleh buka je dekat Google korang, type je mi sedap reward. Nanti korang masuk dekat dalam website diorang, korang isikan nombor telefon, masukkan nama korang, pilih tempat tinggal apa semua tu kan. So nanti korang akan dapat WhatsApp daripada mi sedap. Diorang akan bagi korang satu kod unik. Kod unik tu korang akan guna nanti dekat sini untuk dapatkan satu peluang untuk spin. Kalau ada rezeki korang, korang boleh dapat reload pin. Ini untuk korang yang tak pernah lagi daftar. Korang akan dapat sekali je peluang. Kalau ada rezeki boleh dapat reload pin. Lepas tu kalau korang nak dapatkan lagi spin, korang kena tengok dekat dalam plastik mi sedap. Ataupun korang kena beli plastik mi sedap. Beli plastik pula dah. Korang beli mi sedap ni, korang tengok dekat dalam plastik, dekat belah dalam, dia ada bagi reload pin. Reload pin pula, apa benda aku cakap ni. Sorry guys, maksud saya macam ni. Kalau korang nak dapatkan lagi spin untuk dapat reload pin ni, korang boleh tengok kod unik yang ada dekat dalam plastik mi sedap. Korang boleh tengok dekat dapur korang, pergi check sekarang dekat dalam plastik mi sedap korang. So nanti korang try tengok dekat dalam plastik mi sedap korang. Kalau ada kod unik macam ni, korang boleh scan kod ni untuk dapatkan satu peluang spin. Ataupun korang salin je kod ni dekat bahagian bawah. Lepas tu korang tekan submit. Nanti korang boleh dapat satu peluang spin, korang boleh try. Kalau ada rezeki korang boleh dapat reload pin. Kalau tak ada, korang dapat coin. Tapi coin ni pun korang boleh guna juga kalau nak tukar dengan reward. Dekat awal video tadi saya ada bagi tahu korang kan yang saya nak bagi korang reload pin. Jadi sebelum saya nak ajar korang macam mana saya dapatkan reload pin tu, saya nak tunjuk dulu feedback terbaru. So dekat sini saya ada dapat feedback dari aplikasi Fun Crush RM28, aplikasi Fun Match pun sama RM28, lepas tu aplikasi Magic Word RM104 dan aplikasi M Reward RM25. So siapa yang nak cuba guna 4 aplikasi ni, nanti saya letak link video tutorial dekat description video. Jadi macam mana saya dapatkan reload pin? Saya beli reload pin ni dekat dalam Touch and Go guys. So kalau korang yang nak beli reload pin, korang boleh buka dekat dalam Touch and Go korang. Lepas tu klik dekat bahagian A plus reward, ataupun korang tekan dekat bahagian more, nanti korang cari A plus reward. So dekat sini reload pin yang korang boleh beli RM5, RM1 dengan 10 sen. Nanti saya letak kiri ataupun kanan video ni reload pin yang saya dah beli. Nanti korang try reload. Kalau dapat nanti komen dekat bawah video, okay? Cara nak beli dia, korang klik dekat bahagian buy. Nanti korang tekan sekali lagi buy now. Nanti diorang akan tolak baki dekat dalam Touch and Go korang. Lepas tu korang akan dapat reload pin. Reload pin tu korang boleh gunalah untuk reload balik. Tapi kalau nak bagi dekat orang lain, korang boleh share dekat kawan-kawan korang guys. Lepas tu kalau korang nak try dapatkan iPhone, korang klik dekat sini, dekat iPhone 16e. Klik dekat sini. Cara nak dapatkan iPhone 16e ni, korang kena ada tiket. Tiket tu penting untuk korang join diorang punya giveaway. Nak dapatkan tiket ni pula korang kena spin. Tapi kalau korang nak dapatkan spin pula, korang kena buat task. Korang tengok dekat bahagian bawah ni, dia ada ajar cara nak buat task. Nanti korang boleh klik dekat spin untuk tengok apa yang korang dapat, sama ada cashback ataupun tiket untuk korang join giveaway. Ok, satu lagi, siapa yang nak cuba dapatkan RM100 reload pin setiap hari, korang klik balik dekat bahagian A plus reward tadi. Lepas tu korang tekan dekat bahagian mystery box. Nanti korang klik dekat bahagian play. Benda ni dia akan bagi secara random. Kalau ada rezeki korang, korang boleh dapat RM100 reload pin. Lepas tu korang klik dekat bahagian my reward. Nanti korang copy je korang punya pin dan reload saja macam biasa. Duit tu korang boleh guna untuk duit tu korang boleh guna untuk tukarkan dengan top up boleh. Korang nak guna untuk transfer ke dalam bank boleh. Korang nak guna untuk beli barang ke nak bayar apa-apa pun boleh. Tak ada masalah. Ok, itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video ni. Kalau ada korang yang berminat nak buat duit percuma, korang boleh buka dekat YouTube. Boleh type je buat duit tanpa modal channel. Korang boleh tengok semua video-video dekat YouTube saya guys. Dekat channel saya kongsi pasal aplikasi buat duit secara percuma, tanpa modal, tanpa perlu bayar balik. Dan duit tu korang boleh claim banyak kali. Dan siapa pula yang dah claim nanti reload pin, tolong komen dekat bawah video ni, bagi tahu yang korang dah dapat claim. Ok guys, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum.